Kan abang dah cakap, bearing dalam balancer. Nampak? Sudah pecah. Casing pun sudah bantai pecah. Nampak sepihan dia. Marking semua betul, tak ada masalah. Ni kalau wedding pun tak tahan ni. Memang tak tahan, tak boleh wedding ni. Kesan ni sementara, takut nanti kena lagi. Setelah dibuka, rasa cantik. Okey, belum rasa selamat. Ini kejong. Nampak? So, balancer pun dah pecah, root pun dah kejong. Jawapan dia, crankcase sebelah kanan baru. Makan apa? Makan mudah. Makan apa? Makan nasi ayam masak Pattaya. Motor dah siap. Kejap tinggal pasang coolant, pasang cover set siap.